dia yang jemput untuk global. Kita UiTM Puncak Alam. So let's go. Dah sampai, kita ambil makanan je. 9440. Masuk satu lagi. Dua. Masuk dua lagi guys. Hantar UiTM juga ni. Ya Allah. Satu UiTM. Hari ni bahaya ni. Bahaya. So masuk dua order lagi. Oh sama. Satu lagi Puncak Alam. Okay, tak apalah, kita pergi ambil makanan kedai nombor 2 dulu. Let's go. Hari macam nak hujan. Sekarang dah nak pukul 6 dah. 5.56. Gelap je ni. Tak, hijau. Tak merah. Laju lah sikit. Tak sabar. Okay guys, kita dah sampai. Pak pick up nombor 2. Jangan tumpah je. Ya. Pisau tu air ini tumpah. How I want to do it. Sekejap tak depan lah. Keramat sikit. Okay, settle. Ada letak dekat lobby. Baik. Okay guys, kita jalan-jalan dari UiTM. Banyak kona-kona ni. Kadang-kadang makanan tumpah ni. Oh, harap-harap okey je lah ya. Siapa besar guys, UiTM Puncak Alam ni. Dia bukit lah. Nak naik tu orang kena kona-kona. Dia bukan straight naik ke atas terus. Biasa kat sini lah, para rider layang corner. Oi, lain macam. Biasa bawa lori je lah. Corner biar sampai masuk dari sebelah. Inilah UiTM Puncak Alam. Dia dah nak sampai. Aduh. Hamizah, if dah sampai call saya turun. Okay. Hello? Kak dah sampai dah kat bawah. Okey, sekejap ya. Okay. Kak ni yang untuk kedupuk Tok Global. Satu lagi mana tahu? Oh sebelah, nampak. Hamizah kak? Okay. Terima kasih. Okay. Apa lagi? Kena ambil gambar. Sak. Itu lagi efisien 4. Sama kat sini juga. Apalah, tanya nak suruh letak bawah ke apa. Sebab biasa UiTM apa? Student ni suruh letak bawah. Tak dapat. Sebab dia tak cakap letak bawah ke apa. Hello? Foodpanda dah sampai. Letak bawah je ke? Okay, terima kasih. Nombor dia 72. Mana dah 72? 7172. So dia punya yang ni. So biasanya kalau student suruh letak bawah, dia tak kat sini lah. Okay, ambil gambar, settle. So ada satu lagi ni kat Puncak Alam lah. Macam tu lah. Macam tu lah kami para raja. So jumpa next guys. Bye.